Tokoh ulama Kedah dan negara Tuan Guru Haji Salim Musa 87 tahun yang meninggal dunia malam tadi di Hospital Sultan Bahiyah HSB Al-Ustaz selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Ar-Rahman Sikh kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi. Masyarakat setempat, pelajar-pelajar pondok, ahli keluarga dan sanak saudara mengambil kesempatan menziarahi jenazah Allahyarham di Surau Pondok Agama Haji Saleh. Suasana sedih perkarangan surau pondok agama berkenaan sebaik saja jenazah dibawa keluar dan diusung ke tanah perkuburan. Anak perempuan Allahyarham Nafisah Salih berkata Allahyarham bapanya mempunyai sikap penyayang yang cukup tinggi terhadap keluarga, terutama anak-anak dan memuliakan tetamu yang berkunjung ke rumahnya. Dalam soal pendidikan, Allahyarham yang merupakan tokoh pendakwah negeri Kedah 2009 itu merupakan seorang yang tegas dan berdisiplin terhadap anak-anak dan para pelajarnya.